Rabbul Alamin, aku ni tuan segala seluruh alam. Mu tak yakin ke dengan aku? Aku yang dah ke semaya lah, semaya mari masjid. Berapa persen aja? Ramai orang yang tak semaya musim. Orang mengabaikan solat. Orang tak cakna dengan semaya. Zuhur ada 5 orang. Asar ada 7-8 orang. Ngari hingga sikit. Isya hingga sikit. Subuh bukan tak tahu, mungkin orang sibuk. Macam-macam banyak. Sedangkan itulah sebenarnya bermula kehidupan, keberkatanmu, kerahmatanmu bermula dengan semaya. Tapi mu tak mikir. Tak ada orang mari masjid. Malam ni al-kerah. Kalau tak kerah tak tahu. Pasal bena 100 amat tengok. Ni pun bila-bila kata bena apa dia tak erti je. Oh, ada ngajar. Telah lain macam. Dia nak contohkan. Dia kata ada jual otak. Ada kedang jual otak. Orang pun nak pergi beli. Tunjuk otak orang putih. Dia kata murah ni kata. Tengah-tengah. Patut otak orang putih mahal tau. Munggu tak ada lah dunia orang putih tau. Munggu kita bukan cek orang putih, dua patah orang putih sok duk suwak dua patah tu ya. So, tapi murah otak ni. Tunjuk otak Cina lagi murah. Tunjuk otak Jepun, dia nak beri. Baik yang kata pasal otak Jepun guna lama. Masa bom di Hiroshima ni guna otak popok dia tu sampai kau tak ada hukum. Pun tunjuk seotak lagi, dia tahu ni mahal. Mahal ni, berapa mahal ni? Ni otak orang Melayu ni tak guna lagi dia. Dia nak pergi kot tu pun. Dia nak pergi kot. Padahal mahal pun pasal tak makan lagi. Tak mikir ekonomi hari ni berhekok dia habis. Sohu geria kita. Mu duduk di Kelantan, di Terengganu, boleh lah. Mu lakuh topik luar kan. Hak jual serah 2-3 pucuk pun hak mata ripi. Mu tak mikir. Mu nak kecek bab pendidikan. Lepo-lepo hak kerja hebat-hebat bangsa ni. Anak-anakmu masuk universiti, asal masuk ya biar kau lelo pun hak market tasik. Berapa persen duduk di anak-anak remajamu berada di pusat-pusat dada. Penjara demikian juga. Bangsamu bila bangsa tu tak ada ilmu, bangsa tu akan jadi luklah, akan dihina. Mana orang bila dia tak ada ilmu. Mu tak mikir. Betul-betul mu bergantung kepada siasat. Itu pun dia tanda. Tapi mula palah gagal sama pokmu lagi. Orang tu pelagu palah kita hancur lepu. Padahal otak pokok mahal apa. Pasal tak guna sekarang. Aku ajak dah ke hayya ala solah, hayya ala falah. Mu tak yakin ke tak dengan aku? Mu tak yakin ke?
Aku Malik Yaumiddin, raja segala raja, Rabbul Alamin, aku ni tuan segala seluruh alam. Mu tak yakin ke dengan aku? Aku yang dah ke semaya lah, semaya mari masjid. Berapa persen aja? Ramai orang yang tak semaya musim. Orang mengabaikan solat, orang tak cakna dengan semaya. Zuhur ada 5 orang, Asar ada 7-8 orang, Ngari hingga sikit, Isya hingga sikit, Subuh bukan tak tahu, orang sibuk macam-macam banyak. Sedangkan itulah sebenarnya bermula kehidupan, keberkatanmu, kerahmatanmu bermula dengan sembahyang. Tapi mu tak mikir. Tak ada orang mari masjid. Malam ni al-kerah. Kalau tak kerah tak tahu. Masa bena 100 amat tengok ni pun bila-bila kata bena apa dia tak erti je. Oh, ada ngajar. Telah lain macam. Tak ya. Aku yang dah hayya ala solat, confirm hayya ala falah. Tapi bila mu lari daripada pasti tujuan hidupmu, aku ayat dah kan. Walau anna ahlal qura aman la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jika sekiranya seperti kampung tu beriman dengan aku, mana tanda mu beriman dengan aku? Antaranya adalah mu berulang alik ke masjid. Itulah tanda orang beriman dengan aku. Tanda orang ingat ke aku. Zuhur mari, Asar mari, Maghrib mari, Isya mari, Subuh mari. Itu tanda beriman dengan aku. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa-siapa dia yang meramaikan mari sembahyang Jumaat, inilah sebagai penanda dia tu beriman dengan aku dan dia ingat kemati, hari akhirat. Ramai orang tak ingat kemati. Batu mari hak tua-tua je. Bapa moga kita tak ada nak mati asal lusa dah. Jangan baik. Tapi perkembangan yang positif hari ni anak-anak muda, alhamdulillah. Anak-anak muda pula hak tua mari. Hak tua kata pergilah demo baru pergi, kawin lama dah pergi. Kona gitu pun nak mengajar dia baru 3 bulan lagi. Aku masuk masjid kayu lagi aku pergi murah nak pedok lagi. Buat lah aku pergi bopong pula. Dia kira puas pergi. I nak mari dakwah. Kasih rebel untuk balik ekor pada depan. Macam-macam. Mana tuan? Gaya kita. Sedangkan aku sudah bagi keyakinan, kamu tak yakin ke? Musuh-musuh Islam nak yakni dia akan takut bila dia tengok orang Islam sudah mula melangkah kaki ke masjid. Lebih-lebih lagi bila jemaah subuh hidup akan menggentarkan hati-hati musuh Islam. Kenapa? Kerana itu merupakan sebagai penanda orang Islam sudah nak memantapkan iman dia, nak memantapkan iman dia. Dia nak betul balik dah alignment, balancing kehidupan dia. Dia sudah mula mengenali Allah Ta'ala. Celak mata cari masjid, celak mata cari masjid, celak mata cari masjid. Bukan celak mata pergi cari kedai kopi, bukan celak mata pergi cari tempat cari makan. Dia celak mata, dia mari cari yang memberi rezeki, yang Razak, yang maha memberi rezeki.
Dia pergi cari tuan dia. Musuh-musuh Islam akan merasa gentar. Kakak dalam kita mula berasa panas pedih selada. Hodok kita duk merah banyak selada. Nak ya. Tak ada apa dah tu, aku nak pergi masjid dah, tak ada apa dah. Panas pedih selada. Nyonja tu kak nyonja kita. Kiwat tu dia dah. Nak begitu. Dia mau pergi tak ada orang. Nak begitu. Tu imam kata-kata tak pergi yukuh. Nyonja pun. Kita berkata, jalan Tok Bila dia, Tok Bila tu mungkin kerja dia kata ada kerja dia tak pergi macam-macam dia akan jadi kita ngelah kali lain kita dia cukup bimbang dalaman kita, cukup bimbang apa dia yang dalaman kita itu virus munafik. Bila hati dilengkapi dengan virus munafik, cukup membimbangkan. Sebab orang munafik, dia berat nak mari semaya subuh berjamaah. Orang munafik, dia akan cari alasan 1001 alasan supaya tidak jemaah subuh. Kerana Haji Abdul Malik Karim Amirullah mengatakan, hakikat diri seseorang itu bergantung kepada lihatlah subuhnya setara mana. Kita cermin diri, kita fikir, aku ni duduk dalam level baik ke? Kita baik ni, jangan kosek orang, jangan kata kau orang, jangan ambil hak orang baik saja. Tak semaya, tak apa. Bapa dia kata ke dia tak kosek orang. Lama dia duduk kampung ni. Dia banding dengan pergi masjid tu. Baik dia. Orang boleh buat ni lagi. Jadi hak mari masjid tu tak baik, hak tak mari masjid tu baik. Tu kata kaki lah kata kepala lah bau. Dia masjid pun baik kata kau bukan. Pun tak kawat tak ayah. Nak dia tu tak pergi masjid pun tak kena orang. Penilaian manusia situ. Nenek ya, bila dia tak semaya sekarang Allah Ta'ala terokkan. Kata baik lagi orang ni. Najis ni orang ni. Jijik di sisi Allah Ta'ala. Hina orang ni. Patut tak ada saing ke Ustaz? Saing luar pagar boleh. Allah Ta'ala teruk dah orang. Nak orang hina tak hina yang muslimin muslimat orang tak semaya. Sepasal suami isteri ni nikah lama dah tak dihana. Sehingga suami dia bernasab. Kan dia boleh zuriat, bini dia ngandung boleh anak. Dia nak infakkan kuda perang untuk fisabilillah. Tak beranak juga. Nak infak untuk perang fisabilillah. Wah isi barang tak barang. Tak juga. Nak bagi harta dia separuh untuk fisabilillah. Tak juga. Nak makan pakai miskin. Nak biayai orang pergi Mekah haji dan umrah. Habis besing nak yawi, Allah Ta'ala tidak beri lagi. Dia rasa kecewa. Pasal nak majukan. Sehingga dia kata ke dia, kalau lah bini kawan beranak, mengandung beranak, kau nak minum air kecian ni. Tak betul. Sanggup. Fadu takdir Allah Ta'ala mengandung beranak sungguh. Hura-hura lah. Nak minum warna air kecil ni, hok najis satu bak, tak tergamuk. Tak ada tidur malam mikir, anak boleh dah, tapi nasa tak faham. Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritanya pergi ya Rasulullah. Tak ada kau jalan keluar dia ya Rasulullah, tak tergamuk ambo ya Rasulullah, nak minum air kecil. Jijik ya Allah, tolonglah ya Rasulullah. Rasulullah kata beginilah, mau tunggu nanti hujan,
Mungkin tak ada air hujan rumah orang tak semaya. Air hujan rumah, saluran rumah orang tak semaya tu sama najis dengan air kecil ni. Nampak?